Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap korang sihat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap korang sihat. Hari ni, sekarang ni baru lepas cuci kereta. Cuci kereta bukan kereta aku, kereta mak, bapak mertua aku, ayah mertua aku. Macam itulah. Okay, apa aku buat hari ni? Hari ni sebenarnya aku dekat kampung. Okay, untuk korang tahu, aku sekarang dekat kampung. Okay, sekarang dekat kampung. Semalam bertolak daripada KL 20 hari apa? Hari Sabtu. Hari ni hari Ahad. 30 hari bulan. Aku bertolak pada 29 hari bulan daripada KL. Jadi daripada KL aku bertolak balik pukul pukul 5.22 pagi. Lepas sahur aku bertolak daripada KL, bertolak nak balik Kelantan. Alhamdulillah sampai dengan selamatnya. Okey, selamat sampai. Aku bawa kereta ni, kereta bapak mertua aku, sebabkan kereta aku baiki. Pada bulan 2 aku ada buat vlog ke aku update gambar dekat sosial media macam tu, aku tak ingat lah. Aku update yang aku ada berlaku kemalangan, tapi kemalangan kecil lah. Tapi agak banyak lah kerosakan dekat kereta tu. Sampai 2 lampu kena tukar, bumper kena tukar, kena cat balik apa semua kan. Tapi aku claim insurans. Dan dalam bulan puasa itu aku balik ke Kelantan untuk buat claim kereta tu. Sebab aku buat claim dekat Kelantan. Jadi lepas dia balik, aku tinggalkan kereta tu dekat bengkel untuk claim insurans baiki apa semua. Dan ambil kereta bapak mertua aku, pinjam sekejap sebab wife aku nak pergi ke tempat kerja, jadi susah. Kereta tak ada. Aku ada kereta satu lagi, tu kereta manual, jadi dia tak pandai bawa. Jadi bawa kereta bapak mertua aku ni pergi ke KL untuk ulang alik pergi kerja lah bini aku. Jadi hari ni dah balik Kelantan, terus balik raya, cuti raya terus. Okay, aku apa panggil, bawa balik kena 14 jam, lebih kurang 14 jam perjalanan. 5.20 pagi lepas sahur bertolak, sampai ke Kelantan pukul 7.05 macam tu. Ada 20 minit lebih kurang nak berbuka. Tapi Alhamdulillah tak ada masalah. Tak adalah lama sangat sampai 20 jam kan. Tapi okey lah. Sebenarnya sepatutnya kalau tak jam mungkin 7 jam, 8 jam. Tetapi disebabkan disebabkan banyak kereta dah agak jam sedikit. Itu pun aku mengelak dah. Aku mengelak daripada keluar jalan highway, Bentong, Gombak. Itu aku tak lalu Gombak, Bentong ikut highway, tapi aku lalu ikut jalan Gombak, Bentong, jalan lama kan, jalan bawah yang tak ada tol, jalan lama, Bukit Bukau, macam jalan selang kona-kona banyak. Naik pun slow, kereta banyak, hati-hati kan kita beringat. Alhamdulillah sampai pukul 7 petang. Lepas tu aku lalu jalan shortcut lah sikit. Masuk ikut jalan lama, lepas tu tak keluar highway sekejap, masuk jalan lama balik, keluar highway sekejap, macam tu lah. So agak cari jalan yang shortcut,
menyebabkan tak banyak jam lah. Okay, so boleh lah daripada pukul 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, dalam 6.30, okay, pukul 7, dalam 12 jam lebih. Sebenarnya okey dah tu. Itu sangat okey, 12 jam lebih, 12 jam setengah. Okey lah kan. Alhamdulillah, better. Allah, kau tengok. Geram je aku. Tengok. Aduh, baru je basuh, dah burung cit tengah jalan. Allah. Lepas tu balik ni aku dah pinjam kereta bapak mentua aku, jadi yelah, banyaklah kotor kan, lalu jalan dalam. So basuh lah sebelum kita nak serahkan balik kereta orang. Serah. Yelah, walaupun bapak mentua aku akan basuh je, tapi aku tolong basuh, jagalah balik kan. Itu saja. So aku nak update, yang nak bagi tahu aku beraya dekat Kelantan. Dan hari ni 30 hari bulan aku di Kelantan. Alhamdulillah, perjalanan selamat. Nanti aku buat vlog ni. Aku tak tahu aku post hari pertama ke, kedua ke, ketiga. Tengoklah kan. Kita nak rekod dulu, sebab perjalanan rekod tu lain kan. Okay, so tadi itulah, kita beraya. Tengoklah macam mana esok beraya. Dan hari ni berjalan, ini nak pulang balik rumah bapak mentua aku, sebab yelah, dah selesai lah basuh. Okey lah, jom. Okay, jumpa korang nanti. Sekejap lagi lah untuk shoot lain. Okay, bye. Okay, hari ni kat kampung try satu benda baru. Try isi minyak dekat tempat macam ni. Dia macam ni tau. Dia sukatan dekat situ. Okay, dia akan letak dalam ni. Jalan utama tau. Okay, tadi korang perasan tak? Okay, tadi korang perasan tak? Aku try. Sebenarnya boleh je isi dekat pump minyak, tapi dia jauh sikit. Sebab di kawasan ni pedalaman sikit. Sikit lah, tak adalah banyak sangat. So kalau keluar tu mungkin makan masa dah 10 minit atau 15 minit. So tadi aku keluar pergi cuci kereta. So nak balik ni, tengok minyak kurang. Alamak, takkan nak serah kereta minyak. Dah cuci tapi minyak tak ada kan. So aku lalu je kawasan pedalaman rumah ni, kampung ni. Dia ada, rupanya ada tuang minyak jenis macam tu. Dia ada kayu-kayu dia kan. Dia ada sukatan dia RM20. Aku RM20, RM30, RM40, berapa kita nak lah. Berapa kita nak, dia akan suka ikut meter. Yang pernah viral dekat Gunung Stong. Sini bukan Gunung Stong, sini area pedalaman jugalah, tapi dia okey. Dia ada benda tu. So aku malah nak keluar, aku isi situ.
sambil nak ambil video kan. Pengalaman nak tuang benda tu kan. Bukan semua boleh kan. Tu benda lama. Dia cakap benda lama. Okay, jomlah kita balik dulu. Kita jumpa sekarang pula. Tema hari ni tahun ni ke apa tu? Baju warna ke? Kuning. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia Esok. Isnin 21 hari bulan Mac. Esok raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31.